Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Setara serta sejuara. Pada kali ini anda bersama saya Wartawan Haris mewakili TVPSS Setara ingin melaporkan tentang program Hari Sukan Negara peringkat Setara tahun 2025. Mahu tahu lebih lanjut? Sila ikuti saya hingga ke penghujung video. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bila kita sambut? Berapa hari bulan? Minggu kedua bulan Oktober setiap tahun. Anjuran siapa? Penyertaan dalam aktiviti Hari Sukan Negara ini bukan sahaja dapat menceriakan kita pada hari ini, tetapi juga menyemai semangat kesukanan, perpaduan dan gaya hidup sihat dalam diri warga Setara. Dekat belakang lagi. Siku kecil ni. Siku. Kali ini saya bersama dengan Cikgu Radia selaku Guru Penolong Kurikulum Setara. Baik Cikgu, apa khabar Cikgu, sihat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Okay, baik Cikgu. Soalan saya kepada Cikgu, bagaimanakah Hari Sukan Negara ini boleh memberikan impak kepada semua murid Setara? Okey, seperti yang kita tahu, murid ni kalau kita mengikut falsafah pendidikan negara, kita ada JERI, ni emosi, rohani dan intelek. Jadi di sini elemen co-curriculum atau sukan itu sendiri sangat penting bagi membina orang kata kecergasan fizikal. Dan bila kita sihat fizikal, sihat mental, insya-Allah sihat emosi. Jadi yang itulah kita nak daripada murid-murid kita. Okay, baik, itu saja bagi kami. Terima kasih. Baiklah, kini saya bersama dengan Cikgu Azrai. Baik Cikgu, bagaimanakah program pada hari ini dapat menggalakkan murid untuk lebih bersukan? Okey, baik, terima kasih. Pertamanya saya ingin meluahkan rasa syukur kerana program hari ini berjalan dengan jayanya. Okey, bagaimana program hari ini dapat menggalakkan murid bersukan? Okey, untuk Hari Sukan Negara peringkat Setara 2025 kita adakan pertandingan lah, kita adakan pertandingan. Jadi bila kita adakan pertandingan, kita dapat menarik minat murid untuk join kita punya program ni. Dan kalau kita tak buat dalam bentuk pertandingan, mungkin dia penyertaan tu kurang. Bila kita buat dalam bentuk pertandingan, alhamdulillah penyertaan sangat baiklah, sangat menggalakkan. Jadi kita juga memperkenalkan beberapa jenis sukan, kita ketengahkan beberapa jenis sukan baru. Contohnya seperti frisbee, dodgeball. Bukan sukan baru sebenarnya pun, cumanya sukan ni dia mungkin kurang popular lah sebab dia tidak berada dalam kalangan ataupun dalam kategori sukan trust ataupun sukan kecemerlangan. Tapi dengan adanya sukan seperti frisbee dan dodgeball, dia dapat memberi peluang lah kepada murid-murid yang mungkin tak terlibat dengan sukan-sukan lain seperti bola sepak, bola baling, bola tampar kan. Itu dalam sukan, dalam kategori sukan kecemerlangan, so dia orang ni yang tak terlibat ni boleh join frisbee ataupun dodgeball. Dia memberi peluang lah kepada murid-murid yang tak terlibat dengan sukan-sukan kecemerlangan. Okey, so saya harap program ni kita dapat adakan setiap tahun, dan kita akan support lah program Hari Sukan Negara ni. Baik, terima kasih Cikgu untuk perkongsian Cikgu. Baik, sama-sama. Itu saja laporan saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube channel kami. Sekian saja daripada saya, Wartawan Haris mewakili TVPSS Setara, Setara Sejuara.